Orang tua kalau macam ni dia masak, jangan buat pasal. Ini legend tau daripada Batu Pahat. Pakcik ni, dia masak nasi biryani pakai Apollo. Teknik ni ada macam-macam nama orang bagi. Tak kisahlah apa kau nak panggil. Janji nasi dia memang terbaik. Nasi dia gebu Setiap hari dalam pukul 10-11 macam tu, nasi dia naik. Kena dengan ayam masak merah, kena dengan daging biryani, kena dengan kambing. Dia siap sekali dengan air sirap dengan teruk ais. Menu-menu famous dia yang lain, popiah Big Mac pun ada, laksa Johor mi kari. Ni memang famous kat sini. Aku rasa korang tahu siapa owner kedai. Ya, ni lah kedai Dain. Dia dah pindah kedai baru. Korang kena try dia punya daging biryani, kambing biryani dengan ayam masak merah. Tapi tadi masa aku buat video ni, aku baru tahu dia ada menu lagi baru, kambing masak merah. Dalam video ni tak ada tau. So sekarang Dain bergabung dengan bapak dia, keluarlah menu ni, biryani orang tua. Ini betul-betul ori Batu Pahat. Pauk dia semua ngam. Dah lama aku tak dapat nasi biryani yang rasa betul-betul sebiji macam kat Batu Pahat, dengan berderainya, dengan gebu dia. Kalau korang datang ramai, boleh terus ambil yang set dulang. Yang ni RM45, siap air 1 jug. Hari tu masa datang pun dah ramai sergebu. Kedai baru ni nak cari senang je. Dia dekat Bukit Lintang. Kalau dari arah Air Mulik Kandang, dia kat tengah-tengah sawah tu. Alah, kedai Teko Side Walk lama tu dekat Bukit Lintang. Alhamdulillah.